tengah bekerja ke. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut lah macam mana kita nak tahu yang kita dapat dan mungkin apa perlu kita buat kalau kita dapat tapi tak dapat lagi nak pergi. Yes. Sebab tu kita nak call orang yang bertanggungjawab dalam PLKN sendiri, iaitu Encik Abdul Rani. Kenal. Iaitu Colonel Abdul Rani. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab call saya. Ya, itulah sebab kita pun nak tahu juga adakah kita orang ni dapat ni pergi PLKN. PLKN ni tak pastilah umur kan berapa, tapi untuk PLKN ni range umur dia adalah daripada umur 18 tahun hingga ke umur 35 tahun. Dia Masih macam Umur kita orang tu. macam ada kemungkinan. Boleh tak kita nak tahu macam mana cara nak check tu tuan? Okey, senang je kalau kita nak check sama ada kita terpilih atau tak ni. Selain daripada kita dapat surat panggilan ataupun kita panggil NPP, notis panggilan pelatih tu, kita boleh semak di website jlkn.mod.gov.my. Atau boleh je Google semakkan pelatih PLKN. Dekat Google tu type je, nanti dia akan keluar automatically dia punya website tu. Ini Haziq tengok check ni nasib baik kita boleh pandang kita dah pilih ni. Bagus. Saya nak letak nombor saya pun saya dah takut dah ni. Takut saya pula yang dapat. Tapi apa ciri-ciri untuk terpilih masuk ke dalam PLKN 3.0 ni? Okey, kebanyakan pelatih yang kita pilih ataupun kita buat sistem balloting panggilan random ni adalah dibagi keutamaan kepada pelatih-pelatih ataupun anak-anak muda kita yang lahir pada tahun ni untuk siri 4 akan datang ni adalah pelatih-pelatih yang lahir pada tahun 2008. Itulah berita baiknya. Tapi untuk yang 3.0 ni ada yang post dekat thread yang cakap macam mana ni aku terpilih tapi dah dapat tawaran belajar. Tu nak pergi yang mana dulu? Okey, betul. Dia mudah je. Kita ada beberapa cara untuk kita mohon. Yang kita perlu buat adalah kita perlu mohon penangguhan. Kalau kita masuk ke dalam website tu, kita kena jawab sama ada kita hadir ataupun kita nak buat penangguhan. Apabila kita pilih nak buat penangguhan tu, kita perlukan upload lah beberapa dokumen. Contohnya macam dokumen surat tawaran ataupun daripada IPTA yang berkenaan lah, surat tawaran belajar kita tu. Dan kita tunggu maklum balas daripada pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara sama ada permohonan penangguhan kita tu diluluskan atau tidak penangguhan tu. Normally akan lulus lah. Kebiasaannya begitu. Mudah je. Jadi ramai juga yang mungkin dah dapat tapi rasa berdebar lah nak pergi PLKN kali ni, tak tahu apa yang nak kena buat dekat sana. Boleh tak maybe kena bagi sedikit macam teaser lah apa yang perlu dilakukan, aktiviti yang ada Preparation lah. ya, di PLKN. Okay, I see. Untuk secara amnya aktiviti di PLKN ni kalau di peringkat camp kita panggil, dia melibatkan 70% latihan ketenteraan, 30% latihan modul kenegaraan. Di mana aktiviti-aktiviti kalau ikut feedback student yang dah lepas ni, dia orang lebih tertarik kepada modul-modul latihan ketenteraan tu lah. Macam kita pergi campsite je, kita ada aktiviti-aktiviti lasak, merentas halangan, aktiviti menembak, pandu arah, berjalan dalam hutan tu lah. Itu antara aktiviti menarik. Jangan risau, semua tu kita akan ada jurulatih-jurulatih yang berpengalaman untuk jadi bagi guidance dan teknik-teknik semua tu kita ajar. Tak adalah macam menakutkan sangat. Macam tu. Okey, jadi Macam menarik lah. siri 4 ni akan bermula bulan Oktober Ya, bulan Oktober. Saja sebulan lebih macam tu lah. Dia tempoh 45 hari je. Macam pergi camping je. Jadi yang mana dapat tawaran tu cubalah untuk mempersiapkan diri untuk pergi ke PLKN tu kan. Ya, betul. Contohnya Untuk yang sengaja tak pergi, apa yang akan terjadi tuan? Untuk yang sengaja tak pergi buat masa ni, kita bagi surat, kita hantar surat peringatan dan kita bagi notis macam tunjuk sebab kenapa, justifikasi lah kenapa mereka tidak dapat hadir, dan kita bagi peluang dia orang dimasukkan dalam senarai simpanan untuk siri yang berikutnya. Macam itulah. Dia ada tindakan di peringkat undang-undang tapi so far kita belum mengambil sebarang tindakan lagi. Kita buat hebahan melalui media masa dan sebagainya. Untuk peringkat awal ni kita menggalakkan anak-anak muda kita yang terlibat untuk datang sama ada secara kita panggil melalui notis panggilan pelatih ataupun secara sukarela. Selain daripada itu, itulah yang kita buat setakat ni. Sebab PLKN ni bagus sebenarnya. Yang mana dah dapat ataupun terpilih tu kenalah pergi, sebab
dari sinilah kita boleh membina jati diri. Ya. Disiplin dan juga semangat sukarelawan tu sebenarnya. Saya dengar cakap tu pun, intonasi dia tu pun dah bersemangat. Memang betul tu, saya setuju. Jangan ajak saya. Boleh saya nak buat rayuan untuk Saya tu dah ramai-ramai dia yang Boleh. paling Kalau lagi. lah datang berdua tu memang lagi ramai, kita rasa penuh camp kita tu. Berdua Nah. lagi tuan. Aziz sekali lah, dia kena lelaki perempuan. Tapi camp dia asing-asing tau. Aziz dengan Nira tak boleh sekali. Betul-betul. Ada kita orang pergi sama-sama. Camp lain-lain. Okey. Saya tak sabar yang main lumpur dengan dia. Ya. Tembak-tembak boleh try juga Boleh, kita ada latihan menembak. Hit you with that tu-tu-tu-tu. Bukan. Itu lain. Dalam bila dah dengar benda macam ni, saya rasa Muna yang patut tuan. Jadi terima kasih kita cakap kepada Colonel Abdul Rani di atas penjelasan mengenai PLKN 3.0 ni. Okey, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.